Hadis: Kenapa dunia Islam menjadi sasaran pemusnahan? Daripada Ummul Mukminin Zainab binti Jahsh, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya dengan keadaan cemas sambil bersabda, "La ilaha illallah." Celaka bagi bangsa Arab dari kejahatan atau malapetaka yang sudah hampir menimpa mereka. Pada hari ini telah terbuka dari dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Dan baginda menemukan ujung jari dan ujung jari yang sebelahnya, jari telunjuk, yang dengan itu mengisyaratkan seperti bulatan. Saya, Zainab binti Jahsh, lalu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami akan binasa, sedangkan di kalangan kami masih ada orang-orang yang saleh?" Lalu Nabi SAW bersabda, "Ya, jikalau kejahatan sudah terlalu banyak." Riwayat Bukhari dan Muslim. Keterangan. Hadis di atas menerangkan bahawa apabila di suatu tempat atau negeri sudah terlampau banyak kejahatan, kemungkaran dan kefasikan, maka kebinasaan akan menimpa semua orang yang berada di tempat itu. Tidak hanya kepada orang jahat sahaja, tetapi orang-orang yang saleh juga akan dibinasakan, walaupun masing-masing pada hari kiamat akan diperhitungkan mengikut amalan yang telah dilakukan. Oleh itu, segala macam kemungkaran dan kefasikan hendaklah segera dibasmikan dan segala kemaksiatan hendaklah segera dimusnahkan supaya tidak terjadi malapetaka yang bukan sahaja akan menimpa orang-orang yang melakukan kemungkaran dan kejahatan tersebut, tetapi ianya menimpa semua penduduk yang berada di tempat itu. Dalam hadis di atas, walaupun disebutkan secara khusus tentang bangsa Arab, tetapi yang dimaksudkan adalah seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Tujuan disebutkan bangsa Arab secara khusus adalah kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri dari kalangan mereka, dan yang menerima Islam pada masa permulaan penyebarannya adalah kebanyakannya dari kalangan bangsa Arab dan sedikit sekali dari bangsa yang lain. Begitu pula halnya dalam masalah yang berkaitan dengan maju mundurnya. Umat Islam adalah banyak bergantung kepada maju mundurnya bangsa Arab itu sendiri. Selain daripada itu, bahasa rasmi Islam adalah bahasa Arab. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj pula adalah dua bangsa dari keturunan Nabi Adam alaihi salam yang dahulunya banyak membuat kerosakan di permukaan bumi ini. Lalu batas daerah dan kediaman mereka ditutup oleh Zulkarnain dan pengikut-pengikutnya dengan campuran besi dan tembaga. Maka dengan itu mereka tidak dapat keluar sehinggalah hampir tibanya hari kiamat. Maka pada masa itu, dinding yang kuat tadi akan hancur dan keluarlah kedua-dua bangsa ini dari kediaman mereka, lalu kembali membuat kerosakan di permukaan bumi ini. Apabila ini telah terjadi, ia menandakan bahawa hari kiamat sudah dekat sekali tibanya.